Hai sahabat-sahabat semua, akhirnya family di keluarga Yusof Elijah 2026 di Cerating sudah sampai ke hujungnya. Di hari terakhir itu, hari keempat ini, kita orang sekadar duduk santai-santai sahaja pada waktu pagi itu. Sambil menikmati breakfast dengan menghirup instant coffee, kita orang membuat aktiviti terakhir, iaitu pertukaran hadiah kenang-kenangan. So, nak sign tu, contoh arrange sign. Awak berdua seronok. Hari Nas, kita orang dekat Cerating. Selesai saja acara ini, kita orang pun start mengemas kemah masing-masing dan akan check out daripada payung campsite tengah hari nanti. Harap korang layan sahajalah video ini sampai habis dan harap-haraplah juga korang dapat menekan butang subscribe channel Duan Biz TV dan share video ini ya. Maceh. Nama sedikit cabut, pilih je lah. Nama sedikit pilih je lah, tak ada masalah pun. Alah gelak lah pula. Alik! Oh, dia memang dah tak sabar dah tu. Pak Do jangan melopak pula tahun ni. Oh no, hidup melopak lah lepas. Mekah ni. Okey, ambil gambar. Ambil gambar. Sana sikit. Gambar tu. Masuk ready masuk. Saya. Gelak. Nak naik lighting. Bawah Alik. Ada bawah pada sini. Main beramak dengan Umai. Oh, berjalan lah. Dia boleh dah jalan. Okey, aja get ready ni ya. Tak. Mana boleh itai? Boleh itai. Enak. Anu. Okey. Selesai. Abang Naim, ready? Mula, okey, start. Gambar. Orang suruh pun dah kumpul ni. Molong dulu. Ikut Lisa no gambar. Jemel lagi tu. Pakai baju balik. Jadi family day. Terbalik. Oh, kata orang tu balik. Ada tak ada. Ya ada matahari pula hari ni. Cantik pula hari last ni. Okey, mana mak? Kalong aja. Okey. Ain, cabut. Ambil gambar. Tak stabil. Ambil ada diri waktu. Apa Unai kena kasih aku dulu. Dia tak tahu siapa punya hadiah, siapa punya hadiah. Mumi jatuh pula. Dia tahu lah. Oh, pada apa? Orang dah. Sai. Ayah. Cabut ni dulu ayah. Cabut ni. Cabut apa? Banyak aja kau. Kenapa tak saya tak cabut pun? Ambil gambar dulu. Sign dulu. 1, 2, 3. Sign. Okey dah, sign dah kan. Gelak lah pula lawan matahari ni. Arif dulu Arif. Sini sikit Arif. Masuk kamera.
Kak Hai dia tepi lah sikit. Tu lagi lipat hak tu. Kak Hai tepi sikit. Nama cendol baru. Gamal aku. Apa yang kau tak ada lah. Hilang dah kemah dah. Dah tinggal piknik ke? Eja, untuk gimana ya? Gimana? Gimana? Nak balik lah. Cepat Wina, kasih nak tengok Wina dapat nama sama. Tak tempoh situ. Jomel Wina. Hai guys. Cabut je belum? Cabut dulu. Cabut dulu. Nama siapa? Terima kasih. Negaranya Polong, cabut. Nama siapa? Apa nak bagi kosong meja ayam ni selalu tu. Okey, saya kereta Malvi. Seterusnya Mongo. Depan kita sayang tak? Sabarlah, tunggulah nama adik naik. Ni, ambil ni. Mana-mana dah semua travel dulu. Filipin. Dengan arwah Mek. Bandung. Secara hormatnya Pak Wen nak bagi ke Kak Cik. Kak Cik nak tak? Boleh. Okey. Ni, turun ni. Pada ambil gambar. Sebabnya kembali rega. Cepat dia Tapi dah masak. Pak Wen dah servis dah situ. Hello. Elok lagi. Drone mana nak drone? Sabar. Dodi jangan sebut. Jangan sebut. Ada dah lalu. Ni payung Petronas Pak Wen dapat free pada office Pak Wen kerja lah ni. Oh, okey betul lah. Rupanya. Bukan adalah dia bagi free payung. Tapi Pak Wen tak saya guna sebab Pak Wen nak bagi untuk orang special. Ni payung Petronas. Pak Wen nak pergi ke Lepas tu pendapat ni. okeylah masuk lah. Masa dah pakai apa lah. Dia mau kesian. Ni tak ada siapa-siapa lah. Okey. Betul bagi penutup ah. Okey. Tak ada orang dah benar bagi penutup. Rojak bahan membilah hantar. Okey. Selesai kita punya acara tukar-tukar hadiah. Saya nak tanya siapa yang tak dapat lagi borang? Siapa tak dapat lagi borang? Dapat. Okey, borang kena hantar sebelum balik tau. Okey. Sebelum balik. Naim tak dapat lagi borang? Ya, Alu bagi dia. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Sini ada baju. Siapa nak baju? Habiskan baju dalam ni ya. Baju Pak Wen. Siapa-siapa lah. Boleh ambil siapa nak? Tak nak ambil je. Nak ambil. Tak nak ambil je. Ada baju boleh pilih baju. Sekian, terima kasih. Hari ni Isnin Dah kemas guys, dah kemas. Anak-anak. Anak-anak pandai sini anak-anak. Anak-anak. Bye-bye. Dah nak balik. Dia asyik makan. Baru nak makan lah. Makan pasal habis berdua je. Menyapa pula tengok je. Tak habis-habis dating. Tahu siapa sorok tu? Dia tu. Cepat sangat lepong. Nak balik dah. Bye-bye. Kita tunggu tahun lagi untuk tahun depan pula ya. Dan ni dia ceng-ceng. So,
packing semua. Packing pula. Packing. Cik, Ali buat ada hijau. Bajet beli speaker dengan mic satu. Standby. Comel lah matahari hari ni pula. Hari tak akhir pula lawa. Tak tahu. So dah siap kemas guys. Oh molong dah tinggal tanah. Molong punya dah tinggal tapak kemah ya. Tinggal bekas dah. Awak nak balik tu. Busy je. Ya. Awak nak balik ni. Balik awal ni esok kerja ni. Yeah. Tengok Mia santai-santai. Itu sahajalah pengalaman kita orang sekeluarga di Cerating. Aku mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, terutamanya Mr. Fu dan Mr. Willy yang sudi menjadi host campsite lokasi Family Day Yusof Elijah 2026. Saya minta maaf bagi pihak keluarga saya jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang kami buat di sepanjang berada di campsite kalian. Terima kasih juga kepada semua ahli family Yusof and Rijah seramai 32 orang ini yang join hari keluarga tahun ini. Saya awak semua steady. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa di Family Day 2027 pula ya. And tak lupa juga kepada individu-individu yang sudi menerima order untuk kita orang sekeluarga makan di Cerating. Saya akan membuatkan satu video khas untuk kalian sebagai penghargaan di video akan datang ya. Terima kasih. Kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini sampai habis dan juga yang telah menyokong channel Duang Bis TV, aku doakan korang semua dilimpahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik di sepanjang tahun ini supaya dapat menjalankan hari-hari dengan tenang dan much better daripada hari sebelumnya. Semoga kita dapat kesempatan untuk mencipta sebuah memori, kerana memori ini tiada harga yang boleh dibeli dengan duit, tapi dirasai di seluruh umur hidup kita. Kepada yang baru mengenali channel Duang Bis TV, harap sahabat-sahabat dapat menekan butang subscribe channel Duang Bis TV dan aktifkan loceng notifikasi agar korang tidak terlepas video-video di channel ini yang akan datang, di mana aku akan memulakan sebuah misi perjalanan selepas impian ini sudah lama dipedam. Jadi korang sudi-sudilah follow rapat channel ini ya. Bye-bye.